Anda fikir anda dah pakar main Momishka? Mungkin cara yang anda guna selama ini, yang diajar oleh kawan-kawan atau yang anda lihat di internet, sebenarnya salah besar. Ya, anda dengar betul. Hari ini kita akan bongkar kenapa permainan Momishka anda mungkin nampak pelik, janggal dan terus terang menakutkan di mata ikan. Saya janji, selepas menonton video ini, anda akan faham kenapa ikan yang culas tu asyik lari dan bukannya menyambar umpan anda. Kita akan dedahkan satu kebenaran yang ramai pemancing terlepas pandang. Jadi, sebelum kita mula, saya nak tanya soalan mudah. Pernah tak anda salahkan umpan, padahal puncanya ada pada tangan anda sendiri? Cuba jujur dan komen di bawah. Mari kita faham dulu kenapa topik ini sangat penting. Kebanyakan daripada kita belajar teknik Mormishka secara turun-temurun. Orang lama kata, getarkan saja joran tu, nanti ikan makanlah. Kita pun ikut. Kita nampak orang sebelah dapat ikan dengan cara tertentu, kita pun tiru. Masalahnya, kita hanya meniru aksi tanpa memahami sebab. Kita menganggap semua ikan sama, semua keadaan air sama dan satu cara permainan boleh digunakan di mana-mana sahaja. Inilah kepercayaan karut yang membuatkan ramai pemancing kecewa. Ikan, terutamanya yang berpengalaman, bukanlah makhluk bodoh. Deria mereka sangat tajam terhadap sebarang pergerakan yang tidak semula jadi di dalam air. Pergerakan yang salah bukan sahaja tidak menarik minat ikan, malah ia boleh menjadi isyarat bahaya yang menghalau semua ikan di kawasan itu. Jadi, sudah tiba masanya untuk kita buang tabiat lama dan belajar melihat permainan Mormishka dari perspektif mangsa, iaitu ikan itu sendiri. Kesilapan pertama dan paling asas, ritma yang terlalu mekanikal. Cuba bayangkan ini, anda di tepi lombong yang sunyi, suasana tenang. Anda jatuhkan Momishka dan mula menggetarkannya atas bawah dengan rentak yang konsisten macam mesin. Di mata kita, ia nampak kemas dan terkawal. Tetapi di bawah air, seekor ikan sedang memerhati. Apa yang dilihatnya ialah satu objek aneh yang bergerak dengan rentak yang sempurna, tidak seperti mana-mana hidupan di dalam air. Anak serangga atau udang kecil tidak bergerak macam robot. Pergerakan mereka ada kalanya laju, ada kalanya perlahan dan selalunya ada jeda. Pergerakan mekanikal anda itu adalah bendera merah yang besar bagi ikan. Ia menjerit bahaya atau perangkap. Otak ikan diprogramkan untuk mengesan anomali dan pergerakan anda yang sempurna itu adalah anomali terbesar. Ikan yang pada mulanya ingin tahu kini menjadi sangat waspada. Ia tidak akan sesekali mendekati sesuatu yang tidak kelihatan hidup dan semula jadi. Inilah punca utama mengapa ikan hanya melihat dari jauh tetapi tidak mahu menyambar. Sekarang, kita bercakap tentang getaran. Ramai yang percaya lebih kuat getaran, lebih bagus. Kononnya, ia akan menarik perhatian ikan dari jauh. Satu lagi salah faham yang besar, getaran yang terlalu agresif dan berfrekuensi tinggi tidak meniru mangsa yang sedang dalam kesusahan. Sebaliknya, ia menghantar isyarat panik dan ancaman melalui garisan lateral ikan. Bayangkan anda berada di dalam perpustakaan yang senyap, tiba-tiba seseorang menjerit sekuat hati. Adakah anda akan rasa ingin tahu dan mendekatinya? Tentu tidak. Anda akan rasa terancam dan ingin lari. Begitulah ikan merasakannya. Getaran yang betul sepatutnya halus dan meniru pergerakan semula jadi. Contohnya, seekor larva yang sedang menggeliat di dasar atau seekor udang kecil yang
berenang perlahan. Getaran yang ganas dan laju lebih menyerupai pemangsa yang sedang menyerang, bukannya mangsa yang mudah. Akibatnya, ikan-ikan kecil akan lari ketakutan dan ikan sasaran anda pula akan menjadi defensif dan tidak akan berminat untuk makan. Jadi, kurangkan tenaga pada getaran anda dan fokus pada kehalusan. Kesilapan ketiga ialah kelajuan jatuh yang tidak logik. Ini sering berlaku apabila kita menggunakan momiska yang terlalu berat untuk kedalaman air. Sebaik sahaja iakah mencecah air, ia menjunam ke dasar seperti seketul batu. Cuba fikirkan, adakah makanan semula jadi ikan jatuh dengan cara begitu? Tidak. Serangga yang jatuh ke air akan hanyut perlahan-lahan. Rumpai yang roput akan tenggelam secara beransur-ansur. Kelajuan jatuh yang terlalu pantas ini kelihatan sangat tidak semula jadi. Ikan melihat objek ini meluru ke arah mereka dan tindak balas pertama mereka adalah untuk mengelak. Ia kelihatan seperti satu ancaman. Pemilihan berat mormiska yang betul adalah kritikal. Ia sepatutnya cukup berat untuk sampai ke dasar, tetapi cukup ringan untuk jatuh dengan kadar yang kelihatan semula jadi dan menggoda. Biarkan ia melayang-layang sedikit semasa jatuh. Fasa kejatuhan ini adalah salah satu momen terbaik untuk mendapatkan sambaran, tetapi hanya jika ia dilakukan dengan betul dan tidak menakutkan ikan. Mungkin kesilapan yang paling ramai orang buat. Mengabaikan fasa, jeda atau pause. Kita terlalu asyik menggetar, menghenjut dan memainkan umpan sehingga kita lupa untuk berhenti. Kita rasa jika umpan tidak bergerak, ikan tidak akan nampak. Salah sama sekali. Fasa jeda adalah saat yang paling penting dalam permainan mormiska. Masa di mana ikan yang teragak-agak mempunyai peluang untuk mendekati, memeriksa dan akhirnya mengambil keputusan untuk menyambar umpan. Bayangkan seekor kucing bermain dengan tali. Ia akan menekam apabila tali itu berhenti bergerak seketika. Begitu juga dengan ikan. Apabila mormiska anda berhenti seketika selepas siri getaran, ia meniru mangsa yang keletihan atau tidak sedar akan kehadiran pemangsa. Inilah saat kelemahan yang ditunggu-tunggu oleh ikan. Sambaran yang paling ganas selalunya berlaku semasa jeda atau sejurus selepas jeda. Jadi, masukkan jeda selama 1, 2 atau bahkan 5 saat dalam permainan anda. Belajar untuk sabar dan biarkan jeda itu melakukan magisnya. Seterusnya, menggunakan corak permainan yang sama di semua lapisan air. Ramai pemancing, apabila mormiska sudah sampai ke dasar, akan memainkannya dengan cara yang sama dari bawah hinggalah ke atas. Ini tidak masuk akal dari sudut pandangan ekologi. Hidupan di dasar berkelakuan berbeza daripada hidupan di pertengahan air. Di dasar, pergerakan sepatutnya perlahan, meniru cacing atau larva yang merayap, mungkin dengan sedikit seretan dan ketukan lembut pada dasar. Apabila anda menaikkan mormiska ke pertengahan air, pergerakannya patut berubah. Ia mungkin meniru anak ikan atau nimfa serangga yang berenang naik ke permukaan. Pergerakannya mungkin lebih laju dan lebih menegak. Dengan menggunakan satu corak permainan yang sama, anda hanya mensasarkan satu jenis tingkah laku ikan. Untuk menjadi lebih efektif, anda perlu mempelbagaikan permainan anda mengikut di mana mormiska anda berada di dalam kolam air. Fikirkan tentang apa yang anda cuba tiru pada setiap kedalaman.
Kesilapan teknikal yang sering diabaikan. Tali pancing yang terlalu tegang. Apabila anda memainkan Momishka dengan tali yang sentiasa tegang, anda sebenarnya telah membunuh aksi semula. Jadinya, Momishka direka untuk mempunyai sedikit goyangan atau hayunan sendiri apabila ia jatuh atau berhenti. Tali yang tegang akan menyekat pergerakan mikro ini. Ia menjadikan pergerakan umpan sangat kaku dan dikawal sepenuhnya oleh tangan anda, bukannya oleh reka bentuk umpan itu sendiri dan daya apungan air. Untuk mendapatkan aksi yang paling semula jadi, anda perlu membenarkan sedikit kenduran pada tali, terutamanya semasa fasa, jatuh dan jeda. Ini membolehkan Momishka untuk hidup dan bergerak dengan lebih bebas, meniru mangsa sebenar. Ya, ia mungkin lebih sukar untuk mengesan getuan halus dengan tali yang kendur, tetapi itulah gunanya joran yang sensitif dan tumpuan yang tinggi. Lepaskan sedikit kawalan dan membiarkan Momishka melakukan tugasnya akan menghasilkan lebih banyak sambaran. Ramai pemancing suka mengetuk dasar. Mereka fikir dengan mengetuk Momishka di dasar, ia akan menghasilkan bunyi dan mengangkat selut yang akan menarik perhatian ikan. Ada benarnya, tetapi cara ia dilakukan selalunya salah. Kebanyakan orang melakukannya dengan terlalu ganas. Mereka menghentak Momishka ke dasar berulang kali seperti sedang menanam paku. Bayangkan anda adalah ikan yang sedang berehat di dasar. Tiba-tiba ada gempa bumi kecil berlaku di sebelah anda. Adakah anda akan rasa ingin menyesat? Tidak, anda akan lari. Ketukan dasar yang betul sepatutnya sangat lembut. Cukup sekadar untuk membuat sedikit kepulan selut atau pasir, meniru pergerakan udang atau cacing yang sedang menggali. Ia adalah satu sentuhan, bukannya satu hentakan. Pergerakan ini sepatutnya senyap dan halus. Jika anda boleh mendengar bunyi tok, tok, tok dari joran anda, kemungkinan besar anda melakukannya dengan terlalu kuat dan hanya menakutkan ikan. Satu lagi perangkap yang biasa, meniru pemancing lain tanpa memahami konteks. Anda tiba di satu lokasi dan anda lihat seorang pemancing di seberang sedang menghenjut jorannya dengan laju dan dia dapat ikan. Secara automatik, anda pun meniru gayanya. Tetapi selepas setengah jam, anda masih belum dapat apa-apa. Kenapa? Mungkin dia menggunakan Momishka yang berbeza saiz. Mungkin dia berada di kawasan yang lebih dalam atau ada arus. Mungkin kumpulan ikan di kawasannya sedang aktif dan berebut makanan. Keadaan di tempat anda mungkin berbeza sama sekali. Ikan di kawasan anda mungkin pasif dan memerlukan persembahan yang sangat perlahan dan halus. Meniru secara membabi buta adalah resipi kegagalan. Setiap situasi memancing adalah unik. Daripada meniru, lebih baik anda perhatikan keadaan sekeliling anda, cuaca, kejernihan air, aktiviti ikan dan sesuaikan permainan anda mengikut pemerhatian tersebut. Jadilah pemikir, bukan sekadar peniru. Keserasian antara saiz Momishka dan corak permainan adalah sangat penting, tetapi sering diabaikan. Bayangkan anda menggunakan Momishka yang sangat kecil dan ringan bersaiz 1 mm. Kemudian anda memainkannya dengan getaran yang sangat laju dan agresif. Di dalam air, ia kelihatan sangat huru-hara dan tidak semula jadi. Tiada serangga sekecil itu bergerak dengan begitu ganas. Ia kelihatan salah. Sebaliknya, jika anda menggunakan Momishka tungsten yang besar dan berat, tetapi anda hanya memberikannya getaran yang sangat halus, ia mungkin langsung tidak akan menunjukkan sebarang aksi di dalam air. Beratnya akan mengatasi getaran halus yang anda berikan. Setiap saiz dan berat Momishka mempunyai sweet spot
atau corak permainan yang paling sesuai untuknya. Mormishka yang lebih ringan memerlukan sentuhan yang lebih halus, manakala yang lebih berat mungkin memerlukan pergerakan yang lebih jelas untuk hidup. Eksperimen adalah kuncinya. Sebelum mula memancing, cuba mainkan Mormishka di tepi air yang cetek dan lihat bagaimana ia bertindak balas terhadap input yang berbeza dari joran anda. Anda perlu belajar membaca suasana air dan ikan dan sesuaikan frekuensi getaran anda. Ini adalah kemahiran peringkat tinggi. Pada hari yang tenang, air jernih dan ikan kelihatan pasif atau culas, menggunakan getaran berfrekuensi tinggi adalah seperti menjerit pada seseorang yang sedang tidur. Ia akan mengejutkan dan menakutkan mereka. Dalam keadaan ini, permainan yang sangat perlahan, getaran yang hampir tidak kelihatan atau hanya seretan di dasar adalah pilihan terbaik. Sebaliknya, jika air sedikit keruh atau jika anda melihat ikan aktif bersaing untuk mendapatkan makanan, getaran yang lebih laju dan lebih ketara mungkin berkesan. Ia berfungsi sebagai isyarat untuk menarik perhatian dalam keadaan penglihatan yang terhad atau untuk mencetuskan serangan balas dari ikan yang agresif. Masalahnya, ramai pemancing hanya ada satu mod sahaja, iaitu mod getaran laju. Mereka tidak pandai menyesuaikan diri. Belajar untuk menjadi seperti pengawal radio. Kadang-kadang anda perlu kuatkan volume, tetapi selalunya anda perlu perlahankannya untuk mendengar isyarat yang paling halus. Kita terlalu fokus pada pergerakan menegak, atas dan bawah. Kita lupa bahawa kebanyakan mangsa semula jadi ikan bergerak secara mendatar juga. Serangga merayap di dasar, udang berundur ke sisi dan anak ikan berenang melintasi kawasan. Mengabaikan pergerakan mendatar bermakna anda mengabaikan salah satu pencetus serangan yang paling kuat. Jadi, bagaimana untuk melakukannya? Selepas Mormishka sampai ke dasar, daripada terus menggetarkannya ke atas, cuba seret perlahan-lahan beberapa inci ke sisi. Berhenti seketika, kemudian seret lagi. Pergerakan ini meniru hidupan dasar yang sedang mencari makanan dan sangat menarik bagi ikan. Anda juga boleh membiarkan Mormishka anda hanyut sedikit mengikut arus atau ditiup angin, menghasilkan pergerakan melintang yang semula jadi. Menggabungkan pergerakan menegak dan mendatar akan menjadikan persembahan anda 100 kali lebih realistik dan hidup di mata ikan. Jangan hanya menjadi lift, jadilah penari. Sesuatu yang mungkin tidak pernah anda fikirkan. Bunyi yang dihasilkan oleh tali pancing anda. Ya, tali pancing boleh menghasilkan bunyi. Apabila anda menggunakan tali yang tebal dan menggerakkannya dengan sangat laju di dalam air, ia akan memotong air dan menghasilkan bunyi desiran atau vibrasi yang halus. Dalam persekitaran air yang senyap, bunyi ini boleh didengari oleh ikan melalui garisan lateral mereka. Bagi ikan yang sangat waspada, terutamanya di kawasan yang sering dipancing, bunyi yang asing ini sudah cukup untuk membuat mereka curiga. Ia adalah bunyi yang tidak sepatutnya ada di situ. Inilah salah satu sebab mengapa pemancing yang serius menggunakan tali yang sehalus mungkin. Tali yang lebih halus bukan sahaja kurang kelihatan, tetapi ia juga menghasilkan kurang gangguan dan bunyi di dalam air, membolehkan persembahan yang lebih senyap dan semula jadi. Fikirkan tentang hal ini lain kali anda menghenjut joran anda dengan kuat. Anda mungkin sedang membuat lebih banyak bunyi bising daripada yang anda sedari.
Lebih relevan untuk memancing di air cetek atau jernih, tetapi ia adalah kesilapan yang mengejutkan ramai orang lakukan. Bayang-bayang joran. Ikan, terutamanya spesies seperti tilapia atau tengas, sangat peka terhadap ancaman dari atas. Ini adalah naluri untuk mengelak daripada burung pemangsa. Apabila anda berdiri terlalu dekat dengan air dan membuat pergerakan joran yang laju dan besar-besaran di atas permukaan air, bayang-bayang yang bergerak pantas itu akan kelihatan seperti serangan burung. Tindak balas serta-merta ikan adalah untuk melarikan diri dan bersembunyi. Anda mungkin telah menakutkan semua ikan sebelum Mormishka anda sempat mencecah air. Untuk mengelakkan ini, cuba untuk merendahkan badan anda, elakkan pergerakan yang mendadak. Gunakan pergerakan pergelangan tangan yang minimum dan bukannya menghayun seluruh lengan anda. Jika boleh, berdirilah di tempat di mana bayang-bayang anda tidak jatuh ke atas kawasan yang anda ingin pancing. Ia adalah butiran kecil, tetapi dalam dunia memancing ikan yang culas, butiran kecillah yang menentukan kejayaan. Lihat cara anda memegang joran. Adakah anda menggerakkannya menggunakan seluruh lengan dan bahu anda? Jika ya, anda melakukan kesilapan besar. Permainan Mormishka yang halus dan berkesan datang dari pergerakan mikro. Ia sepatutnya datang dari pergelangan tangan dan jari anda, bukan dari otot besar seperti bisep atau bahu. Apabila anda menggunakan lengan anda, pergerakan yang terhasil selalunya terlalu besar, kasar dan tidak terkawal. Setiap pergerakan kecil bahu anda akan diterjemahkan kepada henjutan seinci atau lebih pada hujung joran. Ini bukanlah getaran. Ini adalah satu sentapan. Untuk mendapatkan getaran frekuensi tinggi yang halus, pegang joran dengan ringan. Gunakan hanya pergelangan tangan anda untuk mencipta ayunan kecil. Untuk getaran yang lebih halus, gunakan hanya jari anda untuk mengetuk joran. Perlukan latihan untuk mengasingkan otot-otot kecil ini. Tetapi apabila anda sudah mahir, anda akan mempunyai kawalan yang jauh lebih baik ke atas aksi Mormishka anda, membolehkan anda mencipta pergerakan yang paling hidup dan menggoda. Satu lagi aspek penting ialah keupayaan untuk memberi reaksi terhadap sentuhan halus. Tidak semua sambaran ikan adalah satu sentapan yang kuat. Ikan yang culas, terutamanya dalam cuaca sejuk, selalunya hanya akan memegang Mormishka dengan sangat lembut atau menyedutnya sedikit. Getarannya sangat halus, kadang-kadang hanya terasa seperti berat tambahan pada tali. Jika anda terlalu fokus untuk terus-menerus menggetarkan umpan dengan agresif, anda tidak akan dapat merasakan sentuhan-sentuhan halus ini. Anda akan terus menggerakkan joran dan secara tidak sengaja menarik keluar perut Mormishka dari mulut ikan. Inilah sebabnya mengapa fasa jeda sangat penting. Semasa jeda, apabila semuanya senyap, anda akan lebih mudah mengesan sebarang perubahan berat atau getaran aneh pada tali. Belajarlah untuk mendengar dengan tangan anda. Apabila anda merasakan sesuatu yang luar biasa, walaupun sangat perlahan, berikan tindak balas dengan sentapan yang pantas tetapi tidak terlalu kuat. Ramai ikan terlepas, bukan kerana mereka tidak makan, tetapi kerana pemancing tidak sedar mereka sedang makan. Perhatikan apa yang anda lakukan sejurus selepas Mormishka anda mencecah permukaan air. Ramai pemancing dengan tidak sabar akan terus mula memainkan umpan mereka dengan serta-merta. Ini adalah satu kesilapan.
Fikirkan dari perspektif ikan. Suasana di bawah air sedang tenang. Tiba-tiba ada objek jatuh dari langit, membuat bunyi plop dan riak di permukaan. Ini sudah cukup untuk menarik perhatian dan sedikit kewaspadaan dari ikan berdekatan. Jika objek itu serta-merta mula bergerak dengan liar dan tidak menentu, ia akan mengesahkan syak wasangka ikan bahawa ini adalah sesuatu yang berbahaya atau perangkap. Sebaliknya, amalkan kesabaran. Selepas Momishka anda jatuh ke dalam air, biarkan ia tenggelam dengan bebas. Biarkan riak di permukaan hilang. Biarkan persekitaran bawah air kembali tenang selama beberapa saat. Beri ikan masa untuk melihat objek baru ini dalam keadaan rehat. Persembahan yang lebih senyap dan tidak tergesa-gesa ini akan kelihatan jauh lebih semula, jadi dan kurang mengancam. Kepelbagaian dalam permainan adalah bagus, tetapi cara anda menukar rentak adalah sangat penting. Kesilapan yang sering dilakukan ialah menukar rentak secara tiba-tiba dan ganas. Sebagai contoh, anda sedang memainkan Momishka dengan sangat perlahan. Kemudian, secara tiba-tiba anda menukarnya kepada getaran yang sangat laju dan kuat. Perubahan yang drastik ini kelihatan tidak semula jadi. Bayangkan seekor serangga yang sedang merayak perlahan tiba-tiba memecut seperti kereta lumba. Ia akan menakutkan ikan. Perubahan rentak sepatutnya berlaku secara beransur-ansur dan logik. Mungkin anda boleh meningkatkan kelajuan getaran secara perlahan-lahan seolah-olah mangsa itu mula sedar akan bahaya dan cuba melarikan diri. Atau anda boleh memperlahankan rentak secara beransur-ansur sehingga berhenti sepenuhnya, seolah-olah mangsa itu keletihan. Peralihan yang lancar antara corak permainan yang berbeza akan menjadikan persembahan anda lebih dipercayai dan dapat menceritakan sebuah kisah yang meyakinkan kepada ikan. Jangan menukar gear dari 1 ke 5 secara tiba-tiba. Sangat penting untuk kita ingat ni bahawa Momishka itu sendiri bukanlah penentu segalanya. Ia hanyalah satu komponen dalam satu sistem yang lengkap. Sistem ini terdiri daripada anda, pemancing, joran, tali dan Momishka. Setiap komponen mempengaruhi komponen yang lain. Anda tidak boleh mengharapkan untuk menghasilkan getaran yang halus jika anda menggunakan joran yang keras seperti kayu. Anda tidak boleh merasakan getuan yang paling perlahan jika anda menggunakan tali yang tebal. Anda tidak boleh membuat persembahan yang semula. Jadi, jika tangan anda tidak stabil. Kejayaan dalam memancing Momishka datang daripada keharmonian antara semua elemen ini. Joran mesti cukup sensitif, mesti cukup halus, anda mesti cukup terlatih. Apabila bahagian sistem ini berfungsi bersama dengan baik, barulah Momishka anda dapat menari dengan cara yang paling hidup dan semula jadi di dalam air. Lain kali jika anda gagal, jangan hanya salahkan umpan. Periksa keseluruhan sistem anda, bermula dari diri anda sendiri. Ini adalah perbezaan antara pemancing amatur dan pakar, fokus pada aksi berbanding reaksi. Pemancing amatur mempunyai 1 atau 2 cara permainan yang mereka suka dan mereka akan menggunakan cara itu sepanjang hari tanpa mengira apa-apa. Mereka memaksa aksi mereka ke atas ikan. Mereka tidak memberi perhatian kepada maklum balas yang mereka terima atau tidak terima. Pemancing pakar sebaliknya sentiasa bertindak balas. Mereka akan memulakan dengan satu corak permainan, tetapi mereka sentiasa memerhati dan merasa. Adakah ikan mengikuti? Adakah ada sentuhan halus?
Adakah ikan lari? Berdasarkan ini, mereka akan sentiasa mengubah suai pendekatan mereka. Mungkin perlahankan sedikit, mungkin tambah jeda yang lebih lama, mungkin tukar kepada ketukan dasar. Mereka sedang dalam satu perbualan dengan ikan, sentiasa mendengar dan menyesuaikan diri. Berhenti menjadi robot yang hanya melakukan satu aksi berulang kali. Menjadi detektif yang mencari petunjuk dan bertindak balas terhadapnya. Itulah kunci untuk memecahkan kod ikan yang paling culas. Dan akhirnya, musuh terbesar setiap pemancing, hilang sabar. Anda telah mencuba segala-galanya. Anda telah bermain dengan perlahan, anda telah berhenti seketika, anda telah menukar warna Mormishka. Tetapi selepas 2 jam, masih tiada hasil. Kekecewaan mula menguasai diri. Dan apa yang berlaku? Anda mula bermain secara rawak dan kasar. Getaran menjadi lebih kuat. Henjutan menjadi lebih ganas. Anda tidak lagi berfikir, anda hanya melepaskan geram. Pada ketika ini, anda telah tewas. Permainan yang didorong oleh kekecewaan adalah permainan yang paling tidak semula jadi dan paling menakutkan bagi ikan. Ia kelihatan huru-hara dan penuh dengan tenaga negatif. Ikan dapat merasai kepanikan ini. Ironinya, saat anda paling perlu bertenang dan kembali kepada asas, pergerakan yang perlahan, halus dan disengajakan adalah saat anda melakukan sebaliknya. Jika anda merasa hilang sabar, perkara terbaik untuk dilakukan adalah berhenti seketika. Tarik nafas dalam-dalam. Nikmati pemandangan sekeliling. Ingat semula mengapa anda suka memancing. Apabila fikiran anda sudah tenang, barulah mulakan semula dengan niat dan fokus yang baru. Apa kesimpulan besarnya? Ia agak mudah, tetapi ia mungkin mengubah cara anda melihat pancingan Mormishka selamanya. Selama ini kita diajar untuk menggerakkan umpan, tetapi kita sebenarnya patut belajar untuk menghidupkan umpan. Perbezaannya sangat besar. Menggerakkan adalah mekanikal, menghidupkan adalah organik, tidak sempurna dan penuh dengan jeda. Momen aha yang sebenar di sini ialah pergerakan yang paling kurang dan paling membosankan di mata kita selalunya adalah yang paling mematikan di mata ikan. Jeda yang senyap itu lebih berkuasa daripada 1000 getaran. Fikiran bahawa kita perlu meniru kelemahan, bukan kekuatan, adalah sesuatu yang bertentangan dengan naluri kita sebagai pemancing. Tetapi itulah rahsianya. Apabila anda mula berfikir seperti ini, anda tidak lagi hanya menggoncang joran. Anda sedang menceritakan sebuah kisah kepada ikan. Kisah tentang makanan yang mudah dan tidak curiga. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Jika video ini membuka mata anda, tolonglah tekan butang suka dan langgan saluran kami. Dan untuk perbincangan, saya ingin tahu, apakah kesilapan paling besar yang anda sedar anda lakukan selama ini selepas menonton video ini? Kongsikan di ruangan komen. Mari kita semua belajar bersama.